Hadis tentang khusyuk fadilah dalam solat. Sayyidina Abdullah bin Khur radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab daripada seorang hamba Allah SWT pada hari kiamat ialah solat. Jika sempurna solatnya, maka seluruh amalannya akan sempurna, dan jika rosak solatnya, rosaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Suatu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Beliau telah menghantar pengisytiharaan kepada semua pegawainya di setiap tempat dengan katanya, di sisi saya, amalan yang paling penting ialah solat. Seseorang yang menjaga dan mengambil berat tentang solatnya, maka dialah yang akan mendapat menjaga bahagian-bahagian lain dalam urusan agama. Sesiapa yang mensia-siakan solat, maka dia akan lebih lagi mensia-siakan urusan agama yang lain. Keterangan sabda Rasulullah SAW di atas dan mengisytiharkan yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menempati kandungan hadis yang lain, iaitu baginda SAW bersabda bahawa syaitan takut kepada seseorang Islam selagi dia tetap menjaga solatnya dan menunaikan solatnya dengan sempurna. Malahan syaitan tidak akan berani untuk mengganggu kerana takut kepadanya. Apabila dia mula mengabaikan solat, maka keberanian dan harapan syaitan mula bertambah untuk mensesatkan orang itu. Lalu syaitan menjerumuskan ke dalam dosa besar dan kebinasaan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahu azim, yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan fahsya, iaitu dosa kecil, dan mungkar, dosa besar. Surah An-Ankabut ayat 45. Ayat ini akan diulas selanjutnya dalam keterangan hadis yang itu, insya-Allah tuan-tuan. Jadi apa yang mudah-mudahan kita amal.